Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Jawek, Jertih, Besut, Terengganu. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Jawek, Jertih, Besut, Terengganu ini. Diharapkan kotak infak ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban bagi penerima-penerima bagi program ziarah Mahabbah kali ini. Kita mulakan program ziarah Mahabbah dengan penerima yang pertama, iaitu Puan Jariah binti Cik yang berusia 90 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang terlantar akibat diserang penyakit strok dan juga sakit pinggang. Dan beliau juga mengidap penyakit kencing manis dan juga kolesterol. Okey, penerima yang kedua iaitu Encik Ali bin Abdul Rahman, seorang warga emas yang berumur 80 tahun. Beliau mengalami sakit lutut dan kini berjalan hanya menggunakan tongkat. Penerima yang ketiga iaitu Puan Wan Limah binti Yaakob, berusia 78 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang mengidap penyakit kencing manis sejak dari 30 tahun yang lepas dan kini kakinya terpaksa dipotong sejak 5 tahun yang lalu. Penerima yang keempat iaitu Encik Husin Ratanam bin Abdullah, berusia 63 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang mengalami penyakit strok sejak setahun yang lalu. Penerima yang kelima iaitu Puan Fatimah binti Omar, berusia 68 tahun. Beliau merupakan seorang ibu tunggal yang mengidap penyakit darah tinggi dan juga kolesterol. Kini beliau tinggal bersendirian di rumah sewa sejak 16 tahun yang lalu. Penerima yang keenam ialah Cik Rosnah binti Muhammad, usia 58 tahun. Beliau merupakan seorang PU sejak daripada kecil dan kini beliau terlantar akibat masalah saraf sejak dari 8 tahun yang lalu. Dan beliau juga mengidap penyakit sawan sejak daripada kecil. Penerima yang ketujuh pula ialah Encik Wan Abdullah bin Wan Hassan, berusia 73 tahun. Beliau merupakan seorang warga emas yang mengidap penyakit jantung, kencing manis dan juga darah tinggi. Dan beliau pernah ditidurkan sebanyak 2 kali. Beliau juga mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil berusia 12 tahun. Penerima yang ke-8 iaitu Encik Muhammad Roslam bin Muhammad Zain, berusia 66 tahun. Beliau hanya berniaga kecil-kecilan untuk menyara keluarga. Penerima yang ke-9 ialah Puan Sukarsiah binti Abdul Ghani, berusia 69 tahun. Beliau merupakan seorang ibu tunggal yang tinggal bersama anaknya dan juga hanya pergi ke kampung untuk menyara kehidupan mereka berdua. Okay, penerima yang terakhir iaitu penerima yang ke-10 iaitu Encik Muhammad Syausi bin Abdul Ghani, berusia 38 tahun. Beliau hanya bekerja kampung dan keluarga beliau tinggal bersama 2 keluarga lain di dalam sebuah rumah yang mana dihuni seramai 15 orang termasuk keluarganya. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana mempercayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Jadi teruskanlah menyumbang kerana semangat anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saya daripada saya untuk program ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.